Jadi demi Kak, inilah Kak. malam ni ialah malam terakhir di mana saya berpeluang satu frame dengan Ikmal Noor yang famous gila dekat Malaysia. Macam kita tahu kak, Ikmal Noor ni sangat-sangat famous. Di mana-mana semua orang kenal dia. Saya puas lagi ketuk nama saya dengan dia. Tak sangka inilah malam terakhir kita. Tak sangka. Dia ketuk nama ke tempat lain pula. La kepada bapa. Tak boleh lawan lagi besarnya rasa cinta daripada awak. Alung Ilham boleh keluar tak? Malu lah. Mana lah ada keluarga tengok Tak malu boleh lah. lah, malu lah. Aduh Ilham kat sini, Alung kat sini. Aduh serabut. Betul. Ada manis di sini. Dia ada manis lain lagi. Okey? Komen cak aku. It's already. Orang sekarang dah berwajah baru Kak. Saya pakai wajah daripada wajah dia orang tak make up lagi. Ini wajah di make up kan? Wajah. Berwajah baru. Ini dia wajah baru dan inilah wajah kesayangan hamba. Garabing. Saja je nak spam malam ni banyak-banyak sikit dekat lain. Lepas ni dah tak boleh buat dah. Kalau awak ingat saya lah. Tapi tak apa. Pergi mana-mana Kita pun. dekat in frame je kita tak boleh. Tapi kalau kat luar boleh. Dah kata dah jadi. Selain dia ada lagi manis. Dia memang dah manis dah. Manis dia, pahit pun dia, masam manis pun dia. Semua dia. Betul tak? Betul. Barulah orang kata barulah lengkap. Oh. Tengok dalam game dulu. Aku tengok. Nampak? Terus ni okey kak? Tinggi muka dia. Dia tak nampak macam makan over ke apa okey je. Nampak? Nampak? Itu. Akak tengok betul tak? Tak make up, apa salah awak? Kata lah. Make up pun Dia lah. cakap Ikmal memang menang saya jackpot. Memang saya memang dah buat awal dia memang saya gujak. Kalau patah tadi. Kata dah kat sini dah. Dia tak payah tarik pula. Tak payah cari lain. Oh. Berapa manis-manis? Okey. Untuk yang nak dapat manis-manis tu, okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. So, Mak, nak minta izin pergi ke toilet sebentar boleh? Boleh. Baju aku terangkat-angkat. oh ya ke? Aku dari tadi gini. Kejap. lagi. Boleh cabut mat tu. Saya pergi